Hai, Assalamualaikum korang. So, hari ni Mika nak pergi Masjid Sendayan. Woo! Ada apa kat Masjid Sendayan ni Mika? Mika nak pergi Masjid Sendayan untuk apa? Uh, ha. So, hari ni dekat Masjid Sendayan ada Ustaz Wadi datang. Kalau korang nak tahu, dulu Mika ada pernah lah ada kontak dengan Ustaz Wadi juga semua. Kalau yang ingat lah, yang lupa tu ingatlah balik. So Mika hari ni akan ada macam majlis ilmu jugalah. Apa ni, Ustaz Wadi datang ke Masjid Sendayan di Negeri Sembilan untuk ada macam ceramah-ceramah sikit. Ada ceramah about life. So nanti sebab tu lah Mika quite excited lah nak pergi. Mika nak dengar, Mika nak get the ni lah, knowledge. Exactly. So hari ni actually Mika ada tetamu istimewa yang Mika bawa. Bukan Arai dah selalu cakap dengan Mika, dia mana-mana je Mika pergi dia ada. So hari ni Mika ada istimewa tetamu ni Tetamu ni istimewa. Kenapa istimewanya Mika tetamu ni? Kau nak tahu siapa? Kau nak tahu siapa kan? Tunggu nanti Mika spill the truth, spill the fact, spill tu. Nanti Mika tunjuk korang siapa yang Mika bawa. Okay? Tunggulah. Boleh pergi, bukan sekarang. Arai? Tutup. Oh. Halo. Mika ada cerita sikit. Ya Allah, ramai sangat korang. Mika parking sampai tahap nak almost 1 kilometer away daripada Masjid Sendayan. Kira orang kata apa tu? Rezeki orang panggil. Ustaz Wadi datang je, tengok berapa ramai orang datang dekat masjid untuk support, untuk pergi ke majlis agama. To be honest, ini Mika rasa Mika baru lagi macam Mika rasa jalan 2 kali. Ini orang panggil panggilan Allah juga ni. Allah aturkan Mika dapat berpeluang untuk pergi ke majlis ilmu agama macam ni. Sekali jalan Mika nak buat solat maghrib, solat isyak, ramai-ramai. Bayangkan korang, penuh parking, penuh sangat. Sampai tak, macam Mika kata lah, 1 kilometer kot, 1 kilometer away from the Masjid Sendayan. Ni semua parking sebab nak pergi ke Masjid Sendayan. Korang bayangkan lah. Alhamdulillah, Mika happy. Mika berjalan jauh ni pun Mika happy juga. Nanti Mika tunjuk dekat korang macam mana rupa Masjid Sendayan tu. Mesti korang rasa macam, ish, cantiknya masjid ni, bestnya. Macam tu. Nanti kita pergi sama-sama Jom dekat Mika, jom. Tu sikit lagi tu masjid kat depan tu. Cuba korang tengok. Tu. Tak sikit. Okey lah, dah nak sampai dah tu. Tu cantik kan? Daripada jauh pun nyami, cantiknya. Mana Mika punya pasangan hidup Mika dekat sebelah Mika macam ni. Tadi kan Mika ada, it's a one thing yang Mika rasa, oh so sweet. Mika ada nampak satu pasangan suami isteri pakai jubah hitam. It's a pairing couple punya jubah. Wife dia pakai jubah hitam, mana suami dia pun pakai jubah hitam juga. Suami dia tu pegang anak kecil dekat dia punya pangkuan. So diorang pun berjalan jauh juga untuk nak pergi ke Masjid Sendayan ni. Comel kan, sweet kan. Geram jealous yang benda baik kan, bukan jealous benda jahat tak. Jealous yang macam I need one too. Yes. Jomlah kita pergi masjid lah. Move on lah. Dah bangga? Sebab tak pergi gym. Arai kena ikut imam pergi gym Rai. Okay. Jom tu sikit, itu depan tu. Tu. Ada ceramah Ustaz Wadi. Okay. Wow. Nabi
Sallallahu alaihi wasallam kata, ada orang jawab kepada lelaki ini, inna rabbaka la yadhillu wa la yansa. Allah tidak pernah tersasar, Allah tak pernah lupa. Wahai hamba, wahai fulan bin fulan, Allah tak pernah tersadar dan Allah tidak pernah terlupa dengan amal yang kamu lakukan. Sab'amaluka bil qiyami bin nas. Ada 5 kata Quran pada umum 51. Aku masuk. Okay, so Mika dah sampai depan Masjid Sendayan. Cantik kan? Cantik kan? Memang cantik. So, macam Mika dah janji korang tadi, Mika bagi tahu kat korang siapa Mika punya tetamu istimewa. Is it? Ha. Sini. Assalamualaikum. Okay, so this is Mika punya kawan gym Mika. Kawan yang dah kenal macam quite dalam 4 months kot. Dia persilakan nama dia. Nama apa? Nama saya Kang. Kang. Ya. Kang, nak tanya Kang, apa yang buat Kang hari ni dekat sini ni? Apa dia? Kenapa? Kenapa? Sebab Kang sebagai anak Malaysia ni kena try lah semua benda baik kat Malaysia lah. So, Kang ikut Mika datang kat majlis. So Kang rasa benda ni benda baik lah. Benda baik lah, kenapa tu Kang ikut? Alhamdulillah. Okay, so Kang, Mika nak tanya sikit lah, Kang agama Kang apa sekarang? Sebenarnya Kang Cina. Kan Cina tu isi agama bukan kan? Bukan agama lah. Saya rasa tak ada agama lah. Etis? Oh, ni Mika tak pernah tanyakan sendiri. Ya. Oh, memang etis? I see. Sebab saya pun tak sembahyang kat rumah lah. But maybe one day I will jadi Muhammad juga lah. Amin. Okay, so kau dah ada cerita di sebaliknya. Hari ni Mika nak ada pergi majlis ilmu lah. Ada Ustaz Wadi datang. So bila Ustaz Wadi datang ni, Kang pun selalunya akan roja Mika lepas Mika balik kerja macam mana lah. Yang macam Mika pergi gym tak? So Mika kata lah, Mika hari ni ada majlis ilmu agama. Ustaz Wadi ada bagi ceramah hari ni dekat Masjid Sendayan. So cannot. So nak tak nak Mika rasa macam terdetik hati Mika. Mika cara ajak Kang datang juga. Sebab Kang pernah beritahu Mika, dia kata macam dia nak try untuk belajar, dia nak try untuk tengok keadaan, environment macam mana Islam tu sendiri. So why not? Ya kan? Ya. So Mika bawa Kang sendiri. So ni baju jubah ni mana Kang dapat? Mika punya jubah. Handsome kan? Handsome tak? Okay Kang buat apa ni? Buat apa ni? Catwalk. Kang catwalk dengan jubah. Handsome ke tak? Okay. So anyway, Mika just nak bagi tahulah dekat Kang, Mika nak tunjuk dekat Kang juga yang macam mana environment. Mika harap benda ni is something benda yang elok lah, kebaikan, positif. Sebab Mika bukan nak permainkan ke ataupun mempelekehkan, apa tidak. This is my agama. So Mika nak tunjukkan agama Mika, which is agama Islam ni, dekat Kang macam mana. So Kang, cantik tak masjid? Cantik lah masjid. 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 Okay, cantik tak masjid? Cantik. First time datang? Alhamdulillah. So cantik lah masjid Okay Kang nak tanya, apa yang buat Kang rasa macam minat nak kenal lagi Islam ni? Sebab awet. Tadi Bukan. Sebab I kena Mika. Kenal Mika? Selepas kena Mika, I rasa kita rapat sangat. Lepas tu I rasa nak rapat dengan agama Islam dan nak dapat banyak ilmu lagi lah, information dekat Islam. Sebab Mika pun seorang yang baik, kasih sayang dengan I, macam abang lah. So I rasa nak ikut Mika, buat benda yang baik. Ya Allah. Sumpah, ya Allah Kang, ya Allah. Thank you Kang. Thank you. Tak, Mika tak expect, sumpah. Sebab Mika terkejut jugalah masa tadi dia kata pasal awet tu kan. Saya macam, okay, sebab awet kan? So, rupanya sebab, ya ke Kang? Serius tak? Yelah.
Sebab you rapat dengan ni, and then you Ya. rasa macam you nak kenal lagi Islam. Ya. Ya Allah. Semoga benda ni lagi bawa benda ni juga arah positif. Amin insyaAllah. Kang, Mika hari ni Mika nak ajar Kang macam mana kita orang ambil sebelum solat. Akan adanya proses kita orang sebelum solat tu kita orang kena sucikan badan kita dulu. Nama dia wuduk. 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 Wuduk ni kita orang simply basuh tangan, basuh ni sebab kita nak jumpa dengan Tuhan. Before we meeting the God, so kita kena cuci dulu, sucikan diri dulu. Okey, faham. Boleh. Lepas wuduk barulah Mika akan bawa Kang masuk dalam masjid dan kita tunjuklah Kang macam mana pergerakan kita orang. Lepas tu sebenarnya ada bacaan, tapi Mika nak tengok Kang, biar Mika nak bawa Kang untuk Kang tengok dulu and belajar je dulu. Boleh? Boleh. Ya? Okey. Brother? Okay, let's do it. Let's do it. Jom. Jom. Okay Kang, ni tempat kejap. Ini tempat kita bersuci. Sebelum ni tempat berwuduk lah. Sebelum kita nak jumpa Allah atau kita punya Tuhan, kita kena bersuci dulu. Kita kena buang kekotoran-kotoran dalam kat badan kita dulu. Sebab kita kan daripada luar kan, kita ada pakai kasut ke, kita pijat tempat kotor-kotor ke, atau kita pegang something kotor ke. Inilah tempat kita before kita jumpa Allah, kita berwuduk dulu. Okey, faham. Okay, tempat apa? Huduk. Tempat huduk. 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 Duk. 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 Huduk. Huduk. Apa dia? Macam orang Korean. 안녕하세요. 안녕하세요. Kali-kali. 감사합니다. 감사합니다. 네. Huduk. Ana. Ana. Anta. Anta dulu. Antar masuk dulu. Okey Kang. So benda pertama yang Kang kena buat, Kang buka air dulu. Okey, Buka air dulu. Okey, apa yang Kang kena buat? Kang ada pakai jam tak? Kalau pakai Tak. jam buka dulu. Tak ada Pakai. Okey, kejap. First kena niat dulu. Ya, dulu. Sahaja aku berwuduk. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. So, kumur. 3 kali. 3. Okey. So, Okey. basuh muka pula. Aku muka pula. Nampak? Amin. Ya betul. Letak dulu atas. Okey. 3 kali juga. Okey. Lepas dah basuh muka 3 kali, Kang tarik dulu baju ni. Tarik dulu. Tarik. Okey. Lepas tu Kang daripada pengelangan tangan ni basuh Okey. sampai siku. Rasa siku. Basuh sampai siku. Satu. Kanan dulu. Kang kena basuh Kanan. tangan kanan dulu. Betul. Kanan. Apa-apa Kang kena start dengan kanan dulu Okey. Okey, 1, 2, 3. Dah basuh 3 kali, kiri pula. 1, 2, 3. Okey, bagus. Lepas tu Kang ambil telinga ni, cuci telinga. 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 Dalam telinga, luar telinga, yang belakang telinga tu semua cuci. Betul. 1, 2, 3. Repeat. Pandai je. Okey, yang belah kiri pula. Belah kiri pula. 1, 2, 3. Okey. So, yang ni pula. Next. Ni umbun kepala. Umbun kepala. 1. Okey. Buat 3 kali. Umbun kepala. 2, Ya betul. 3. 3. Pasal lah. Ni kaki. Kaki pula, pergelangan kaki ni semua cuci. Buat 3 kali. Okey. Try. Okay, masuk kaki ni. Dia daripada pergelangan kaki tu. Yes. Cuci 3 kali. 1, 2, 3. Okay. So, repeat pula. Last. Belah kiri pula. 1, 2, 3. Okay. Done. Okey. Senang tak? Okey, senang. Senang kan? Ada Ingat. berapa kali repetition tadi? First, Kumur. kumur. 1. Lepas tu? Muka. Muka. Okey, 2 lagi. Lepas tu tangan. 3 rasa. Telinga. Okey, 4. Tu kaki. Embun. Ombor. 5. Kaki. Lepas tu? Kaki 6. 6. Ada tertinggal lagi tak? Entahlah. Tak ada. Kalau tertinggal, ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Okey. Ya Allah. Kita kena. Okey, sekarang ni kan kita dah suci kan? Maksudnya kita dah bersihkan diri kita. So next kita apa kita kena buat? Solat.
Wah, you're so What? good, Kang. You're so good. You're so good, bro. Ya, easy kan? Ya, Iji. Solat kita nak buat apa? Solat tu sebenarnya untuk apa? Doa. Doa. Doa Doa kepada? Tuhan. Oh. Kembali. Okay.